Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada kali ini kita akan bersiar-siar sekitar bandar Amsterdam City. Eropah Barat terdapat sebuah kota yang tidak terlalu besar, tetapi sangat besar pengaruhnya dalam sejarah dunia. Amsterdam, bandar yang dibina di atas air dan juga di atas idea kebebasan manusia. Setiap sudut kota ini menyimpan cerita tentang manusia yang cuba membina dunia mereka sendiri. Pada awalnya, Amsterdam hanyalah sebuah penempatan kecil nelayan. Namun dengan kebijaksanaan mereka mengawal air, membina empangan, terusan dan sistem saliran, bandar ini mula berkembang. Di sinilah kita belajar satu perkara penting. Manusia boleh mengubah alam, tetapi perlu bijaksana. Pada abad ke-17, ketika Netherlands berada di puncak kuasa, Amsterdam menjadi pusat dunia. Kapal-kapal dagang keluar masuk tanpa henti, membawa rempah, emas dan pelbagai hasil bumi dari seluruh dunia. Namun, di sebalik kemewahan itu, terdapat kisah penindasan dan penjajahan. Sejarah tidak pernah hitam putih. Ia sentiasa campuran antara kejayaan dan ujian. Berdiri dalam sistem demokrasi moden. Kebebasan bersuara sangat dijunjung. Hak individu dilindungi. Namun, kebebasan ini juga datang dengan cabaran. Apabila manusia diberi ruang tanpa batas, maka nilai moral sering diuji. Di sinilah kita perlu bertanya, adakah kebebasan itu benar-benar bebas? Atau sebenarnya manusia menjadi hamba kepada nafsu mereka sendiri? Hari ini, ekonomi Amsterdam tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada perdagangan laut. Ia berkembang dalam pelbagai sektor, teknologi, kewangan, pelancongan dan industri kreatif. Pelancong dari seluruh dunia datang ke sini setiap hari. Menariknya, walaupun maju, kehidupan di sini kelihatan sederhana. Orang bekerja, tetapi masih ada masa untuk hidup. Basikal lebih diutamakan daripada kereta. Seolah-olah mereka faham bahawa hidup bukan sekadar mencari rezeki, tetapi juga menikmati kehidupan. Amsterdam dikenali sebagai syurga basikal.
Ribuan manusia bergerak setiap hari tanpa kesesakan besar, tanpa bunyi hon yang pingin. Ini bukan sekadar gaya hidup, tetapi satu sistem yang mendidik manusia hidup lebih teratur. Kadang-kadang kita terfikir, kemajuan tidak semestinya bermaksud kompleks. Kesederhanaan juga satu bentuk kemajuan. Di Amsterdam City, kita akan lalu di kawasan yang sering menjadi tumpuan dunia, iaitu Red Light District. Di sinilah realiti kehidupan moden dapat dilihat dengan jelas. Apa yang dianggap tabu di banyak tempat di sini menjadi suatu yang biasa. Ada yang melihat ini sebagai kebebasan, ada juga yang melihatnya sebagai kehilangan arah. Hakikatnya, manusia sentiasa mencari kebahagiaan, tetapi tidak semua jalan membawa kepada ketenangan. Sebagai seorang Muslim, kita diajar bahawa kebahagiaan bukan pada kebebasan mutlak, tetapi pada keseimbangan antara kehendak dan batas. Apa yang kita lihat di sini bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengambil ibrah. Amsterdam juga adalah kota pelbagai bangsa dan agama. Komuniti Muslim di sini semakin berkembang, datang dari Turki, Maghribi dan pelbagai negara lain. Di tengah-tengah budaya barat, mereka cuba mengekalkan identiti. Ini bukan perkara mudah. Hidup di persekitaran yang berbeza memerlukan kekuatan iman yang luar biasa. Dan di sinilah kita belajar bahawa iman bukan sekadar warisan, tetapi perjuangan. Jika kita mengambil perjalanan di atas air, ia akan membawa kita melihat Amsterdam dari sudut yang berbeza. Tenang, indah, tersusun. Namun kehidupan sebenar tidak selalu begitu. Seperti air, hidup kadang tenang, kadang berkembang. Yang penting bukan keadaan air, tetapi ke mana kita mengemudi. Adakah kita menuju ke arah yang benar? Di sebalik keindahan Amsterdam hari ini, tersimpan kisah duka yang tidak pernah dilupakan. Ketika Perang Dunia Kedua melanda Eropah, bandar ini berada di bawah penjajahan Nazi Jerman. Di sinilah kisah seorang gadis muda, Anne Frank, menjadi simbol harapan dan kemanusiaan. Beliau bersama keluarganya bersembunyi di sebuah ruang rahsia demi mengelakkan penindasan. Dalam kesunyian dan ketakutan, Anne menulis diarinya. Bukan sekadar catatan, tetapi luahan jiwa seorang manusia yang mahu hidup bebas. Namun akhirnya, beliau ditangkap dan meninggal dunia di kem tahanan. Kisah ini mengingatkan kita bahawa kebencian dan kezaliman boleh menghancurkan kemanusiaan. Dan dalam dunia hari ini, soalan yang sama masih wujud. Adakah manusia benar-benar belajar dari sejarah? Semasa World War II, Amsterdam bukan sekadar bandar biasa. Ia menjadi saksi kepada penderitaan rakyat, kekurangan makanan dan perjuangan untuk kebebasan. Ramai rakyat Belanda menyertai gerakan penentangan secara senyap. Mereka mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan maruah dan kebebasan. Hari ini,
kita berjalan di jalan yang sama tanpa menyedari bahawa suatu ketika dahulu tempat ini penuh dengan air mata dan pengorbanan. Jika diperhatikan dengan teliti, banyak rumah di Amsterdam kelihatan sedikit condong. Ini bukan ilusi, tetapi realiti seni bina lama. Tanah di sini lembut dan berair, menyebabkan struktur bangunan berubah sedikit demi sedikit. Selain itu, rumah dibina sempit tetapi tinggi kerana cukai dahulu dikenakan berdasarkan lebar bangunan. Menariknya, di bahagian atas rumah terdapat cangkuk. Cangkuk itu digunakan untuk mengangkat barang melalui tingkap. Satu bukti bahawa kreativiti manusia sentiasa mencari jalan. Namun, dalam masa yang sama, ia mengingatkan kita tidak semua yang kelihatan teguh itu benar-benar lurus. Amsterdam juga terkenal dengan budaya kopinya. Kafe-kafe kecil di tepi jalan menjadi tempat manusia berehat, berbual dan menikmati hidup. Namun di sini, istilah coffee shop membawa maksud yang berbeza. Ia bukan sekadar tempat minum kopi, tetapi juga lokasi di mana bahan tertentu dibenarkan secara sah. Ini sekali lagi menunjukkan betapa luasnya tafsiran kebebasan dalam masyarakat moden. Sebagai pelawat, kita perlu memahami perbezaan ini tanpa kehilangan prinsip diri. Kopi mungkin sama, tetapi nilai di sebaliknya boleh sangat berbeza. Kembali kepada kisah Red Light District tadi. Dari jauh nampak macam biasa, lampu merah, bangunan lama. Tapi bila dekat, baru kita faham, oh, ini maksud dia. Kalau pertama kali datang, reaksi biasanya ada 3. Pertama, pura-pura tenang, kita biasa saja. Kedua, terkejut dalam diam, betul ke ni? Dan ketiga, jalan laju sambil tunduk. Ada air tak boleh air ni? Boleh ke? Boleh minum makan. Di sini kita belajar satu perkara penting. Kadang-kadang jaga pandangan bukan sekadar teori, tetapi survival skill. Silap pandang boleh terus tak tahu nak tengok yang mana. Biasanya, pelancong Muslim akan buat 2 perkara. Masuk dan tak lama lepas itu keluar semula. Rekod masa mungkin lebih laju daripada larian 100 meter. Namun, di sebalik semua ini, kita sebenarnya sedang melihat satu realiti dunia moden. Apa yang di satu tempat dianggap biasa, di tempat lain sangat luar biasa. Sebagai manusia, kita diberi pilihan nak ikut arus atau berpegang pada prinsip. Kadang-kadang kita rasa tak apa, tengok saja. Tapi mata itu pintu ke hati. Jadi, kalau datang ke sini, boleh lihat, boleh belajar. Tapi jangan lama-lama. Hati bukan saja kaki yang berjalan, hati pun boleh terjalan.
Berbalik kepada kisah basikal, Amsterdam mempunyai sekitar 800,000 penduduk, tetapi dianggarkan terdapat lebih 900,000 hingga 1 juta basikal di bandar ini. Maknanya, secara purasta, setiap orang ada lebih daripada satu basikal. Kenapa jadi begitu? Pertama, infrastruktur khas. Laluan basikal di sini bukan tepi jalan, tetapi laluan khas yang selamat, luas dan tersusun. Kedua, bandarnya rata, tiada bukit tinggi, sangat sesuai untuk kayuhan santai. Ketiga, kos hidup dan praktikal menjadikan basikal jauh lebih murah daripada kereta. Tiada minyak, tiada tol, tiada parking yang mahal. Keempat, budaya sejak kecil sudah dibiasakan dengan berbasikal ke sekolah. Ia bukan sekadar pilihan, tetapi gaya hidup. Setiap tahun dianggarkan 10,000 hingga 15,000 basikal jatuh ke dalam terusan. Basikal yang lama dan berkarat kadang sengaja ditinggalkan. Ada parking basikal bertingkat macam parkir kereta. Di Amsterdam, basikal bukan sekadar kenderaan. Ia adalah sebahagian daripada kehidupan. Jumlahnya dikatakan lebih banyak daripada manusia sendiri. Bayangkan sebuah bandar di mana manusia bergerak tanpa bunyi enjin, tanpa kesesakan yang menyesakkan, hanya kayuhan perlahan dan ritma kehidupan yang lebih tenang. Di sini kita belajar bahawa kemajuan tidak semestinya bermaksud lebih laju. Kadang-kadang perlahan itu lebih bermakna. Dah. Basikal mengajar satu perkara yang sangat halus. Untuk bergerak, kita perlu mengayuh. Jika berhenti, kita akan jatuh. Seperti hidup, iman juga perlu sentiasa digerakkan. Jika dibiarkan, ia akan lemah. Di Amsterdam, kalau anda rasa trafik di Malaysia sudah mencabar, cuba lintas jalan di sini tanpa tengok kiri kanan. Yang datang bukan kereta, tapi basikal, laju macam motor tanpa enjin. Yang menarik di Amsterdam, mereka kayuh dalam semua keadaan. Hujan, kayuh. Sejuk, kayuh. Angin kuat pun masih kayuh. Kalau kita di Malaysia, hujan sikit pun dah jadi alasan tak nak keluar. Ya, setiap tahun ribuan basikal terkorban, jatuh ke dalam terusan. Mungkin penat dikayuh, akhirnya pilih untuk berehat selamanya di atas air.
Tetapi di sebalik semua ini ada satu perkara yang menarik. Bandar ini bergerak tanpa tergesa-gesa. Tiada bunyi enjin yang bingit, tiada tekanan yang melampau. Hanya kayuhan dan kehidupan yang lebih sederhana. Basikal mengajar kita sesuatu. Kalau nak bergerak, kena kayuh. Kalau berhenti, boleh jatuh. Macam hidup juga, bezanya kalau jatuh dari basikal, luka di lutut. Kalau jatuh dalam hidup, kadang luka di hati. Ya kan? Tak. Perjalanan ini mungkin hanya beberapa ketika, tetapi jika kita benar-benar melihat, ia membawa kita jauh berfikir tentang dunia, tentang manusia dan tentang diri kita sendiri. Amsterdam mungkin terkenal dengan kebebasan, tetapi kita sebagai hamba Allah memahami bahawa kebebasan sebenar adalah bebas daripada perkara yang melalaikan kita daripada tujuan hidup. Semoga perjalanan ini menjadi peringatan bahawa di mana pun kita berada, nilai diri dan iman tetap perlu dijaga. Terima kasih kerana bersama.